Sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari Nabi panggil dia. Ya benar Mas'ud, mai sini. Iqra' alayya al-Quran. Nabi panggil Abdullah bin Mas'ud mai. Nabi kata dekat Abdullah bin Mas'ud, tolong baca Quran, aku nak dengar. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Dia kata, ya Rasulullah, Tuhan suruh saya baca dekat Tuhan, sedangkan Quran diturun dekat Tuhan. Patut Tuhan baca, saya dengar, kerana Tuhan lebih arif tentang Quran, tentang bacaan dan tentang isi kandungan Quran. Betul ke Tuhan nak suruh saya baca dekat Tuhan? Qala na'am. Nabi kata ya. Dalam riwayat Muslim dia kata apa? Dia kata inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Nabi kata aku suka dengar orang lain baca ke aku. Dia pun faqara'tu surat An-Nisa. Dia pun kata dia baca surah An-Nisa. Sampai pada ayat Allah berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ayat 41 surah An-Nisa. Ayat tu maksud dia apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Tuhan kata, macam manalah agaknya keadaan orang kafir di hari akhirat esok apabila kelompok-kelompok orang Islam ini ada Nabi mai kat mereka. Tapi orang Islam, ini kelompok ini ada Nabi Adam, ini kelompok ni ada Nabi Idris, kelompok ni ada Nabi Nuh, kelompok ni ada Nabi Musa, kelompok ni ada Nabi Isa, kelompok besar ni ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa tak ada siapa mai kat depa. Macam mana agaknya keadaan orang kafir masa tu apabila tiap-tiap kelompok orang Islam ada Nabi mai dan Nabi itu menjadi saksi di depan Allah. Nabi itu kata, ini umat aku. Dalam kesusahan, dalam kegetiran padang mahsyar, dalam keadaan mereka mengharapkan satu pertolongan, satu keajaiban, jadi tiba-tiba tak ada siapa mai. Macam mana keadaan mereka? Ayat tu kata macam tu. Kemudian wajina bika ala haula'i syahida. Tuhan kata, dan engkau wahai Muhammad, aku akan bawa hang mai pada hari itu menjadi saksi kepada umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Ibnu Mas'ud baca ayat tu sampai tang tu, Nabi kata hasbukal an. Nabi kata cukup. Dia suruh Ibnu Mas'ud berhenti baca. Faltafattu ilaih. Ibnu Mas'ud kata bila dengar Nabi kata cukup, enough. Dia pun beralih tengok dekat Nabi. Bila dia tengok aja dekat Nabi, dia kata apa? Fa iza ainahu taz, ayat mata Nabi bercucuk.